Nampak gayanya harimau ni dah sedang menangis, dah ready untuk dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini aku nak makan daging harimau menangis daripada Sukhothai Street Food. Nak makan dia kena masak dulu kalau ni. So kena letak minyak sikit. Dia kata kena masak 7 minit. So kita panaskan minyak sekejap. Sikit minyak sikit. Agak cukup kot. Okey, sementara kita nak panaskan kuali, kita gendam dia punya sos. Owner dia kata kena gendam air panas. So kita gendam air panas sekejap. Biarkan dia seketika. Panas ke belum? Okey geng, minyak dah panas. Jom kita masukkan daging. Okay. Okay. Sebab kata owner kena masak 7 minit. So kita try lah tengok 7 minit ke apa kan. Gayanya harimau ni dah sedang menangis, dah ready untuk dimakan. Okay geng, so kita okey geng, dah siap dah dia daging harimau menangis. So aku makan dengan nasi minyak, nasi minyak. So, kita try dulu satu tengok. Untuk kuah dia. Okay, daging dia ni aku dah potong siap-siap supaya senang kita nak makan. Mudah sikit. Okay. Sos ni biasalah Thai dia memang masam sikit kan, biasa Thai Thailand. Kena makan dengan nasi. Tadi buka ala-ala tu, tak bubur ya. Ni baru makan ni. Lagi harimau mana ni? Siapa yang pernah rasa yang dah pergi Sukhothai tu tahu lah ni, dia daripada Sukhothai Street Food. Yang ni yang upgrade version. Daripada yang lama dia tak tahulah dia tambah rempah ke apa. Okay tak?
Daging ni kalau orang ini makan banyak tak cukup ni. Kalau makan sikit okey lah. Sos dia macam masam sikit lah. Tapi okey lah. Sebab Thai biasa masam. Yang apa? Yang Thai macam masam. Aku pun suka masam-masam juga. Pernah ada masak ada cili lah, memang sedap lah. Ada nak rasa? Nak rasa tak? Tak nak? Sedap ni. Sedap. Nak? Lagi yang harimau menangis. Boleh. Lagi harimau menangis. Lagi harimau menangis. Sedap. Nak? Nak try? Something is over there. Jangan situ tu Dan. Oh, here. Wait. Okay. Here. We still open. Look. Pedas tak ni? Mula rasa macam tak pedas. Way you're left to the beach. Right. Right. Right here. Right. No, back out. Then it's good. Ini sambal dia. Tapi Ini siapa lah? sebab dia ni dah ada rasa, so tak perlu lah sambal ni. Ni kalau dengan telur, sambal ni jadi. Sebab ni dia kekuatan dia dekat kuah ni dah ada. So tak perlu nak sambal. Dah sedap gila lah. Ada lagi sikit nasi. Habiskan. Dah juga. Dia pedas itu sampai lambat sikit.
Beng. Sambal dia ni pedas juga. Mula-mula macam tak pedas, tapi lama-lama tu baru dia apa? Baru dia naik. Air pula air panas-panas sikit. Sebab dia pedas, kita kena makan benda manis. Okey kan, kalau ada yang nak order direct pada Sukhothai, aku akan letakkan nombor telefon Sukhothai Street Food Setia Alam. So korang boleh lah tengok-tengok dekat dia punya TikTok ke. Alright gang, jumpa lagi next video. Assalamualaikum, bye bye. Okay, sebelum tu terima kasih pada Sukhothai Street Food kerana bagi aku rasa daging harimau menangis. Okay, jumpa lagi next video. Bye.